Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi, hadis ke-31 yang bertajuk konsep dan faedah zuhud. An Abi Abbasi Sahli bin Sa'idin Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amilin iza amiltuhu ahabbaini ya Allahu wa habbayina nasu faqala azhad fi dunya yuhibbuka Allahu wazhud fima indan nasi yuhibbuka nasu. Hadisi hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Terjemahan daripada Saidina Abu Al-Abbas Sah bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu. Beliau berkata, seorang sahabat telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai Allah dan juga manusia. Maka baginda SAW bersabda, zuhudlah dalam perkara dunia, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan menyukai kamu. Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan imam yang lain dengan beberapa sanad yang hasan.